Okay guys, so we are leaving Istanbul. Kita akan ke airport. Dalam 1 jam ke airport. Lepas tu naik plane another 1 jam. So kita akan sampai ke Kapadokya dalam 2 jam perjalanan. Ni sekarang ada TV guys. Adik pelik. Bye bye. Okay, let's go. Thank you. Kita dah sampai Kapadokya. Bye bye. Wow, first experience kita dekat airport. Turun macam naik private jet. Okay. So inilah hotel kita untuk 2 malam. Stone House. Kita ya Stone House. Wow, cantiknya. Kalau malam masih lagi cantik ni. Okay, let's go. Hi. Wow. So, inilah kita punya hotel. Oh, dekat check in dia dah gua ya. Dah batu-batu semua. Okay, settle check in. Now kita nak tengok kita punya bilik. Sini bertangga-tangga ya. Oh, 101. Yeay, masuklah. Okay, bismillah. Assalamualaikum. Wow. Wow. Bilik ni sangat luas ya. Wow. Sangat luas, ada katil single, katil Mariam, Aisyah and Umar, katil aku. Kerusi lagi. Lepas tu jom check out the tandas. This is wow. Macam sauna room. Ini dia tak adalah cantik sangat, tapi dia sangat unik je. Faham tak yang? Faham. Dia tak adalah cantik sangat, tapi dia unik. Dia Kapadokya. Dia Kapadokya and the experience tu. Siap ada tempat heater. Kalau musim sejuk kita boleh bakar api. Ini dulu, zaman dulu tingkap ni, tapi dia dah tutup. Zaman dulu tingkap. Look at the views. Ni view kita. Budak-budak doesn't care kan. Dia tak faham pun. Dia tahu dia punya kereta RM32 dekat Istanbul tu. Buka. Sedap tak cuaca? Dekat gila tau dengan Malaysia restoran kita ni. Ya ke? Tadi masih jalan Sini tak sesejuk Istanbul. Okay lah guys, we wanna rest. Jadi kita tunjuk apa aktiviti kita buat. Okay, lepas makan tadi kita terus berkumpul dekat ni Kapadokya Live Rent a Car ni. Sebab dia ada kereta yang sangat unik. Aisyah book from Klook. And kita kena kumpul kat sini pukul 3. Sekarang baru 2.30. Macam best je. Tapi akan ke mana kita tak tahu. Dekat Kapadokya Live Travel. Depan bukit tu. I black, white, pink. no pink. Oh no. Okay, no need. Okay. Oh, okay. Mariam, pink tak ada size. Ada warna orange, okay? Alright. Okay, good job. Okay, comel. Ya, jom kejap. Okay. Macam orang bawa kuda. Kuda. Tapi saya ingat, tekan. Laju juga guys sebenarnya benda ni. Kalau bulan habis ni laju, dia macam motor scooter. Tapi sebabkan kita ikut dia punya tour guide tu, dia tak boleh lah bawa laju-laju. Ramai-ramai. Oi, adik pandang depan dah. Pandang depan je. So sekarang kita keluar pergi makan sebab kita kelaparan. Sementara nak tunggu ride tu, nanti dekat ride tu tak ada makanan Aisyah cakap. So we decide to go for Turkish meal. Nasi dia sikit Dan ini adalah makanan berat, yang makanan proper pertama kita orang makan kat sini. I akan makan puas-puas sebelum balik. Boleh ambil. Ambil. Ni recommended by diorang punya diorang punya waiter. So kalau korang datang sini, korang nak makan, korang tunjuk je lah gambar ni, tunjuk video ni. Harga dia berapa Ni 800 tadi. 800. RM90. Hah? RM90 Wow.
Okey. Mari buat apa ni? Ini pizza. Makan. Jangan makan dulu yang. Nak tengok sedap tak sedap. Mari makan dulu. Makan tu ha. Cantik gila video. Sedap yang? Sedap lah. Okey lah. Faham lah. Okey lah. Mesti nak rasa yang ni. Bismillah. Nah. Panas guys. Bismillah. Flavorful lah. Flavorful. Ni bau sedap. Okey, bila korang naik benda ni nanti, dia akan stop banyak checkpoint tau. Checkpoint untuk korang bergambar. Ini checkpoint kedua kita. Tengok adik. Semua nak duduk dengan Aisyah. Okey, so now kita nak teruskan perjalanan. Kat sini boring sikit lah kalau korang tak nak bergambar. Kat situ ada boleh bergambar 20 minit, lama sangat. Kita orang tak bergambar sebab rumah susu. So let's go. Rumah zaman Romain ni. King of Pond tau. Sayang kena pegang air kan. Mariam dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Welcome inside the home from the Romain's king. All in the night, before the sleepy, he was come here, make a meeting with the family. Oh. It was the place from the children, and it was the place from mom and dad. Very nice. So kita ada dalam bilik anak perempuan raja. Bilik dia ni mungkin tempat TV. Lepas tu, weh, apa bengok? Mana ada TV? Kejut aku. Agak lah. Mungkin kita tak tahu zaman Firaun dah ada TV. Betul-betul orang tinggal dalam batu. Betul ke? Tantan ni dulu hotel mewah macam kita tidur tu. Ni mesti tempat dia main. Main-main. Aduh lah kau ni. Lagi satu bau hancing. Ada bau-bau hancing. Ada maksudnya ada je orang kencing. Kat sini negara Islam pun tak ada paip bidet. Bilik anak lelaki simple je. Bilik anak perempuan bukan main besar. Oh ni anak lelaki. I rasa anak lelaki dia nama Ali lah. Ni dia okey. And this whole place sebesar-besar ni belongs to one person, that king. I rasa ni last stop. Lepas tu dia balik kan. Dia kata balik ke office terus. Worth it. I rasa worth it. Berapa ringgit? Seorang 200 lebih. Worth it. Kan macam lama tu anak kita free tapi diorang happy. Ya. Ada apa traktor je tunjuk-tunjuk. Happy. Berbaloi. The views, the activity okay. Ya, lepas tu cuaca pun tak terik. Siap Mariam. Wow, lagi. Saya tak buat slow mo. Laju sangat dia punya angin. Wow. I duduk tempat dia. Jangan Mariam, tak apa Mariam. Sayang. Nasib baik dia panggil. Sayang. Dia pergi lepak tempat dia. Ni tempat dia. Mulut dia basah tu. Ni tempat dia. Maksudnya kiblat dia